Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat lah yang 50-50 lah, nak ambil road test ke SIM 400 ke dan lain-lain kan, skuter. Sekarang ni zaman skuter kan, tahun 2025 ni. Saya dah pakai road test 368G ni, dah pakai dalam 2 bulan lah. Dia ada 2 besi, satu besi tinggi high seat, satu low seat. Saya ambil low seat lah because high seat ni waiting list je lama. So saya dah listkan 27 sebab kenapa saya pilih ni motor ni. Nombor 1, tank dia ni 17.5 liter. Dari pengalaman saya selama ride 2 bulan ni, kalau bandar dan dekat-dekat ni, sekali isi lebih kurang 360 km. Kalau kita jalan jauh ride pun sederhana kan, boleh dapat 400 lebih 500 km. Maknanya isu ni dapat membantu kalau kita ride dengan group. Jadi kita tak ada pressure nak top up fuel dekat tengah jalan kan. Nombor 2, storage ni dia macam XADB lah. Dia boleh muat 52 liter. Dia boleh muat 2 full face. So kalau kita jalan jauh, kalau pandai susun tak perlu bawa beg lah. Sebab apa saya pakai kotak ni, beli top box ni, kadang-kadang kita nak pergi surau masjid yang kita buat ayat-ayat Quran kan. So tak proper lah kita letak bawah ni kan. Kenapa separuh? Pasal just keperluan dia aja separuh lah, tak perlu penuh. Pasal ni dah yang tak ada ayat suci boleh letak bawah lah. Yang ini untuk ayat suci. Okey, yang ketiga, harga dia 288 28,800 plus insurans, road tax dan sebagainya, registration dah 3,000 on the road lah. Design dia ni pun design terbaru lah. Pasal saya ada pengalaman bawa skuter. Skuter pun ada yang kata just skuter SIM tu je panggil apa? Siput gondang lah. Siput gondang. Pertengahan lah, design terbaru macam XCDB kan. Ada kangkang, skuter, ada touring, ada super bike kan. So ini pertengahan lah. Yang ketiga tadi harga. Yang keempat ni TPMS. Dah siap dah. Nah, dia membantu kita monitor tire pressure lah. Maknanya kalau kita ride, kalau ada something wrong with our tire, jadi sebelum apa-apa kita dah tahulah tire tu dah angin dah kurang kan. So tak semestinya tunggu bila dah lembik habis angin baru kita bertindak kan. Jadi efek dia tu, kalau saya menurut pengalaman saya, kalau kita lambat bertindak, dah habis angin baru kita bertindak, kadang dah habis angin kan, grup tunggu kat belakang. So kita ride lah sampai 2-3 km kan, nak jumpa kedai baiki tayar. Efek dia, kalau tubeless tu tayar je lah rosak. Kalau ada tube tu, saya mengalami pengalaman saya, kadang orang tu nak jimat lah, dia pergi kedai tu, dia tukar tube, tapi sebenarnya kesan daripada kita gedah tu dalam berapa kilometer tu, dia punya dawai pun, tayar tu pun dah rosak. So bagi yang bukan tubeless tu, kalau dah bocor, tak ada TPMS, jumpa kedai baiki tayar, tukar dua-dua, jangan tukar satu lah. Jadi kita tak mengganggu diri kita dan juga grup ahli-ahli grup kita. Nombor 4, hill assist. Dia ada hill assist, manual hill assist. Maknanya kalau kita brake, berhenti di traffic light, naik bukit, turun bukit, ataupun kita perlu berhenti kawasan yang berbukit lah, dia banyak membantu. So kita boleh letakkan hill assist tu, kita brake, so kita boleh lepas tangan lah. Itu nombor 5. Nombor 6, horsepower dia 38.8. Dan kalau kita compare dengan kompetitor dia kan, yang macam 350, tak payah anu kan. Dia yang dekat-dekat berhampiran dengan dia, dah lebih dengan 30. Lepas tu nombor 7 dia torque dia 40 Nm. Dia punya nearest competitor buat 30. Talk about horsepower dengan torque dia ni, kita boleh dapat horsepower yang tinggi, mungkin 50 lebih, 60, yang kompetitor yang atas dengan dia yang top level lah. Tapi harga dia bukan 30 lah, 30 lebih. Harga dia dah between 70 hingga 90, depend on berapa cepat kita nak. Itu nombor 7 top. Nombor 8, tayar dia 14 belakang, depan 17. Bila lebih besar, dia lebih stable lah dari segi size saya ada. Dan dia lidi. Apa yang saya tahu, dia ada sport rim dengan lidi kan. Lidi tu lebih tahan, lebih kuat daripada sport rim lah. Okey, nombor kamera ada online, depan belakang, bukan cak ayam Sony kamera. Bodyguard protection ada. Keyless sekarang semua kira lah. Nombor 12 speed dia dalam 130 hingga 150. Nombor 13 signal kalau kita signal je bising sikit. Orang je bising tak je bising. Signal je. Tapi banyak orang komplain, one of the weakness dalam oleh Zonten ni bising. Bagi saya fikir reverse je, pasal kita bila
kadang kita tengah ride, kita on signal, kita lupa off tau. Bila dia bising, so kita takkan nak biar kena bising kan. So kita cepat off. Tu signal lah nombor 13, nombor 14 waiting list. Waiting list je dalam 3 bulan. Kalau low seat, kalau high seat dalam 4 bulan lebih ke. Reasonable lah. Setengah top list yang motor ni ada yang kena berapa bulan, dekat setahun kan. Dia reasonable lah 3 bulan tu. Nombor 15 15 the top dekat Malaysia, Singapura, Thailand. Indonesia tak boleh pasal dia ada isu motor. Bila motor je tax tinggi sangat. So maknanya kalau kita ride dekat 3 negara ni, insya-Allah kita ada spare part yang mudah lah daripada bengkel. Pasal dia once dia dah top, dia banyak orang yang simpan spare part dia. 16 banyak review di YouTube dan media masa. So kita banyak dapat ilmu daripada media masa tersebut. 17 handlebar warmer ada. 18 extra stand. Ini kalau untuk off-road, dan juga kadang-kadang kita ride biasa pun tapi kaki lenguh kan. One of the belakang ni. Ni belakang ni. Ini. Ini untuk rider. Jadi kalau kita lenguh ke apa, one of the boleh diri lah pakai gunakan ni. Kalau motor skuter biasa dia ni je kan. Dia tak ada ni. Nombor 19 ni dia ada ni, dia tak stuck. Dia ada 5 position. Cuma beza dia dengan 350 yang 350 dan 368 yang jenis touring, bukan ADB touring kan. Dia auto, yang ni manual. Dia ada 5 step. Nombor 20 charging port dah, dia ada 6. Type A dengan Type C 6 2 dan 2 6. Nombor 21 yang ni low seat 770 mm rasa biasa. Kalau yang low tempat yang jenis lain pun 790 779 kan. Ni 770. Yang high seat 790. Nombor 22 built-in navigation dekat and smart phone mirror. Dia ada capability tu. Kita kalau kita techy sikit kan, kita boleh gunakan that facility. 23 zone test, dia ada intelligent app, dia ada app sendiri. 24 saya tengok YouTuber, dia pergi China dekat manufacturing facility dia dekat China. Dia punya R&D facility dia very big and very serious lah. Tengok buat engineer, R&D engineer je rasa 3,000. Lepas tu dia punya facility, kata maknanya zone test ni not just suka-suka just manufacture normal motorbike lah. Dia think about future, dan dia serious. Kau tahu buat R&D engineer beribu, bukan 10-20. Okey, sikit Jajan di kedai aksesori, bila dia dah terkenal, jajan tu banyak lah. Senang. Kita pergi kedai aksesori, cari yang zone test 368 ke zone test je, senang dapat. Nombor 26 di seat ni biasa tak ada, jam mana dia naik sikit. Tapi kita kena beli bracket dia lah. Dalam dekat Shopee, saya beli Shopee RM60 je lah. RM60. Okey, yang last dia punya ni lah, handle ni ADB style. Dia handle ni kalau kita skuter biasa payah nak pasang bracket untuk ni, untuk kita punya nak pasang bracket untuk kita pakai handphone dan sebagainya. Tapi dia jenis bar ni macam GS tu lah. Jadi senang lah. Senang, dan kedudukan dia ni dia tak macam kalau kat sini kalau kita lalu antara kereta dengan kereta ke traffic jam kan, ada possibility kita langgar dia punya side mirror kereta. Tapi dia ni tinggi, so that will be safe for rider lah. So itu setakat ni lah 27 kelebihan yang saya nampak lah. Kenapa saya ni. Jadi bagi yang 50-50 tu, review saya punya ni explain data, compare dengan yang lain tu, yang kita tengah yang nak pilih tu, sama ada yang itu ke yang ini, then decide. Harga dia pun 30 is reasonable lah kan. Okay, bye, terima kasih.